kita nak sambung terus naik sampai ke atas tu. Kalau boleh turunkan sikit. Okay. So kita nak naik ke atas Jom. Tinggi kau tak? Okay, sekarang ni kita nak memanjat dah atas tu. Wow. Push. Tinggi sikit. Ini kalau main waktu cerah tadi tu syok Bolehlah kita nampak macam mana Oyen
Okey, sekarang ni dah selesai semua. Nasi pun kita dah start masak. Jadi jom kita masak. Masak apa lagi? Masak apa? Tak ada mikrofon. Subki bagi punchline member-member. Okey, kita akan start masak sampai tomeh telong. Yes, macam biasa ke atau lain sikit ni? Macam biasa punya cambet ke atau lain sikit? Tada. Itu kan tempat hang. Sebagai apa? Ready? Ya. Ready masak ke apa, Beh? Hari ni kita akan buat apa? Simple je lah. Ini kemarin kita beli ni apa? Kangkung. Bukan apa ni? Selasih. Oh, selesai. Selasih atau besi lah. Besi tak So, besi. nak masak apa ni? Kalau ni yang mudahnya itulah pak karapau. Oh, wah, serius ah? Ya. Serius nak masak apa kan? Ha. Okey. Tu, dalam tu je. Ini. Ha. Ni. Aku pun tak bawa aku punya cook set. Biasalah. Ini mamak pun dah. Kita akan masak sampai tomeh telong. Simple saja, 3 biji telong. Lepas tu Subki akan masak menu dia sendiri iaitu takar kakao. Lepas tu daripada mana? Apa saja daripada Thailand kot. Ya. Lagi ambil bawangnya. Bawang. Okey. Aku pakai bawang putih, limau, lekuk. Aku Lupa aku nak bawa. Okey, dia angkat dah ni. Tapi ikutlah. Ni kita nak makan lagi bekas ni kah? Kita nak makan bekas ni kah? Satu ke dua? Ikut dia. Oh, yang mineral kat dalam tu tak ambil? Mineral. Kau nak buat kuah ke? Tu ada ayam. Yang ni RO kan? Tak tahu pedas ke tak? Boleh. Demo chef ke? Resepi demo, ikut demo. Saja jadi bagi cadangan ke abang tu Pak Lang, pergi Pak Lang. Tanam apa? Tanam macam sayur-sayur lah, cabai ke apa ke, serai. Dia kan ada serai tu. Apa-apa yang patut lah. Kadang lupa lah, dah pandai tu lah. Okey. Tempoh je. Okey. Ya. Aku punya menu dah siap. Ya, laju. Ya. Walaupun simple tapi nampak menyerirakan. Betul tak? Menjelur-jelurkan. Menjelur-jelurkan. Kalau nampak pelik tu, hampa jangan komen pelik lah. Jaga hati abang camping sikit. Bukan selalu nak masak macam ni. Ini pun tak plan. Ini pun tak plan. Apa yang ada je. Cuba kalau ada barang semua. Nampak menyerirakan lagi. Okey. Dah siap dah. Aku sengaja tak nak buat berkuah sangat sebab nak jaga kesihatan. So nampaklah kering sikit. Okey. Okey, siap. Natang. Apa binatang tu? Cube pati ayam. Aku lupa. Cube pati ayam. Tak apa, bubuh je. Letak aje. Saya punya resepi memang masuk cube pati ayam kemudian sebab kita nak bagi rasa ayam tu lebih. Jadi kita masuk kemudian.
Petai udang makan dah. Cukup. Cukup lagi, jangan banyak lagi. Serius. Cakap nak makan pergi esok. Tak apa-apa, besok telok lah. Cukup, confirm. Apa? Buat daging ni spare. Aku ingat takut tekan makan banyak. Wah. Oh, okey, betul. Oh, pisau dah mau. Itulah rendah sangat pula, tinggi sangat pula. Oh, lemak ya ke? Tak apalah. Sementara aja. Ni yang masak apa ayam ke daging? Ayam. Oh, ayam. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Siapa Kami tadi? sekarang ni dah memasuki jam yang ke 12. 12. Masih lagi duk masak, tak makan malam lagi. Tapi benda ni standard untuk kami. Mana pernah kami masak dan makan awal betul lagi. Ya. Kita paling-paling awal pun pukul 11 baru makan. Lepas tu kami macam trademark, macam biasalah. Makan, habis semua, lepas tu tidur terus, kenyang perut. So untuk esok kami punya aktiviti apa lagi ya? Kalau rasanya nak cycling. Cycling. Esok kita akan cycling. Subki akan bawa pusing-pusing kawasan ni. Jalan kampung. Jalan kampung, ronda-ronda kampung. Maklumlah kampung Subki. So kita pusing-pusing kampung Subki esok. Kalau ada off-road sampai sana. Oh ya ke? Sampai ke Kampung Pahit sana. Oh, jangan jauh sangat. Betul. Jauh Tapi takut ada. Serius tak? Wow. Oh, ini ke au. Wow. Au punya harimau pun bunyi lembut lah macam hau. Aku kan yang boleh. Kita kena slowkan sebab ni kawasan dia. Tapi betul, sini kawasan ni memang kawasan dia. Dan saya sendiri pun pernah jumpa harimau dekat sini. Macam aku cerita pak aku pun pernah cerita bang aku jumpa harimau tepi jalannya. Dia duduk relax dan santai. By the way, kenapa kami dua cakap perlahan? Sebab ada jiran dekat sebelah sana. So terpaksa cakap perlahan. Nampak macam membosankan. Tapi nak buat macam mana? Kalau cakap macam biasa lagi takut kacau jiran. Nak menyanyi pun kena nyanyi slow. Nyanyi bahasa isyarat. Nyanyi bahasa isyarat macam mana lagi? Aku nak gelak tapi tak sampai hati. Tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Lain macam punya punchline. Dari wajahmu saya ku tahu kau berendam air mata. Adakah kehendakku yang kau ragu perhubungan kita? Hah? Tak. Tak ada. Ya tak? Aku nak ambil. Sementara nak tunggu World Cup game kejap lagi. Ini sambai telok. Okey. Saya sengaja buat kering sikit. Okey, hang punya minum. Ni. Berapa kau? Nampak menyerahkan. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Aku rasa makanan aku dulu ke. Sebab tadi aku tak rasa. Bismillah. Sedap. Lauk ni rasa macam makan dekat penjara. Pedas. Okey. Tak terlalu pedas. So boleh makan dan tambah. Round 2. Macam biasa. Oh ya ke? Kalau bulan peti dia RM2 ya? Seikat apa jual RM2. Kalau kat Greek RM2. Kat Keroh tak tahu. Ada makcik kat market tu jual. Lemak. Hujan.
gerimis. Kat luar hujan, rintik-rintik hujan. Suki tidur dekat bawah kat awning. Kita pasang awning, lepas tu dengan tirai tepi tu dia nak tidur kat bawah nak layan World Cup. Pukul 1.26. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nak menunggu Gunung Kerunai dan Kendurong memunculkan diri tu makan masa juga pagi ni sebab kabus tebal sangat. Jadi dok rasa mungkin dalam pukul 10 baru boleh nampak gunung-gunung tu. Tupai. Ni dia punya tandas. Jom kita nak siap-siap Fat. Lepas tu kita nak kayuh. Kita akan tunggu Suki dia dah turun dah. Dia pergi balik rumah dia mentang-mentang dekat. Dia pergi balik rumah dia ambil basikal. Lepas tu kita kayuh. Kita ikut Suki bawa ronda-ronda kat kampung dia. Okey. Gagah dia memang. Tinggi tu. Apa-apa pun lawa kampung hang lagi. Terima kasih. Gunung. Nak bergerak. Kena kau. Benar
nafas macam biasa. Relax lah aku. Tak boleh jadi tu. Kita ronda Kampung Suki. Pai nai. Pai. Pai kapan? Kapan? Jadi. Jalan. Tuan puan ingat tak satu kejadian bas terbalik dekat Lebuh Raya Timur Barat kan? Ni dia. Al-Fatihah pada semua mangsa kejadian bas terbalik di Lebuh Raya Timur Barat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suki kata nak bawa makan char kway teow. Jom.
Mana? Makan apa? Dah pergi makan. Makan apa? Tengoklah apa yang ada. Cun. Mungkin ada char kway teow ke, Char kway kacang teow. goreng lah. Favorite aku, char kway teow. Boleh terus Demo tak nak cakap selamat datang ke Gerik ke? nak datang ke bahagian Gerik. Kempen. Aduh. Kita mana? U-turn ke kanan? Dek, banyak buah ni. Alhamdulillah. Dia macam-macam ada. Kak, ni buah apa kak? Buah star ah? Wusta. Buah star eh? Wusta. Ni thala cakap meong. Ha? Buah meong. Ni buah star? Thala cakap buah meong. Oh, Yang Meong. meow. tu Ni mangkut. Makut. Ah, manggis. Ni stove. Buah star. Oh. Ni kathok. Oh. Kak, Kathok. คนพูดภาษาไทย ภาษาไทย อ๋อครับ นี่มะละกอ มะละกอ มะละกอ Malaka. Oh, okey. papaya Oh. kalau Arab payafa Ayah kak. Kilo 8 ringgit. tak nak sikit lah beg pun tak beg pun tak besar boleh Nak campur kan? campur saya nak rasa juga buah star ni biasa Nah, masam-masam. masam-masam campur lah hak ni boleh nikah ke makan Boleh macam tu cicah ni. Ni cicah. oh Ni sedap. hijau ni cicah. okey kap Ni makan macam tu. kap Gai no? dai ขายดีๆนี่ขายดีมากเลย ครับ อันนี้ให้4 เหรียญเอง oh has 50 บาท 50 บาท โอเคอืม โอเคครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ Kita rasa macam duduk kat Thailand. Oh. Best. Okey. Ya, Kat mana? dekat Gerik. Kat Gerik. Bukan Gerik, belakang market. Oh, belakang market. Tapi ada kedai dia ni. Macam tu. Pagi-pagi dekat sini ada char kway teow. Menarik tu. Oh, ada char kway teow dengan roti sarang burung. Lagi satu suki roti apa roll. Special. Reward lah kayu penat. Tak makan char kway teow? Roti sarang burung special, ada topping ayam. Oh, sedap. Bang. Selamat ya bang. Selamat lah. Mana yang kau kena Khairul Nazri kan? Mutek. Tengok muka kau tahu. Kau tengok muka kenal. Lama dah saya tinggal 2012.
selesai kayuhan. Ya, Dekat 40 kilo jugalah. Lebih kurang lah. betul. Penat lah. Panas. Dulu bukan apa sebab panas. Ya, betul. Ini pun kami macam berjemuk lah ni. Untung lah ni. Nak mendapatkan view Gunung Kenderung punya pasal. Tapi dia sepatutnya cantik waktu pagi lah. Pagi atau waktu nak senja tu. Sebabnya mendung. Ah. Hujan sampai ke pagi. Hujan sampai pagi kan. Kalau hujan baru Dia tertutup sangat lah. sampai malam okey je insya-Allah. Betul-betul. Baca. Okay. So kita dah tak ada apa-apa. Dah habis kayu. Bang kita nak kemas-kemas. Maafkan saya. Bang kita nak kemas-kemas. Lepas tu terus gerak. Subki akan balik terus ke rumah je. Hang kayu je. Ya, baik. Okay. Sambung lagi 3 km kot. Dekat lah 3 km tu. Aku balik terus lagi. Alright. Drop barang kat rumah. Okay. Baik. Jom kita kemas-kemas.